lampu tinggi. Betul. I'm finally facing it all, fearless. Okay guys, kembali lagi dalam Mi Garage Official. Okay geng, so video kali ni aku nak tukar bowl ni, bowl LED. Motor ni dia nyala lampu. So dia nyala lampu rendah, lampu tinggi dia tak nyala lah. So nanti malam ni aku akan buat video tu lampu rendah, lampu tinggi. Bila aku on lampu tinggi dia mati lah. So turbo dia terbakar. So aku tukar lampu LED ni. Okay geng, so aku akan buka cover ni, buka skru belakang. Sebab aku nak tubik pala ni. So aku kena buai lah dulu skru dia. So skru ni aku akan buai belakang. Cabut skru sebelah kiri kanan. Dia kita tengok dia. Sombong amat. Alah dia. Alright, so baru boleh cabut lah. Ni dia nyala sebelah lampu rendah ya. High beam tak nyala, so aku tukar lah. So macam biasa, kalau aku tukar dah. Macam ni tu ya. So aku tukar ni lampu LED, dia warna putih. Cuba sikit lah. Alright, ni dia bunyi ni. So pakai sebelah. Aku dah pasang mentor baru dia. So kita dah test dulu rupa dia. Okay. Alright, so aku pasang getah ni dulu. Getah dia asal tadi kita pasang mula. Kita lekat balik. Okay, dah. Sini, dia nampak. So soket ni kita masuk. Okay geng, so nanti aku akan test malam ni lampu dia waktu malam lagu mana. Nanti aku test malam ni dia menggana. Sebab tadi lampu high beam nyala, lampu rendah tak nyala. So aku akan test malam ni lah, tunjuk video sebab cerah. Petai dia tak nampak. Okay guys, so ni aku siap pasang dah. Tadi dia cerah dah. So ni dah malam dah, aku akan try. Sebab tadi lampu beam yang nyala, so pecah lah nanti kalau kita nak bawa high beam saja tak. So ni, so aku dah tukar dah bowl dia. Okay, macam tinggi je. Okay kan, so ni lampu high beam, lampu tinggi. So ni lampu rendah. So dua-dua function lah. Alright. Okay, yang mana suka video ni boleh like, komen dan share. Dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan notification supaya anda orang yang pertama dapat notification. Okay, alright. Thank you. Okay, dah settle dah. Macam tu.